Pemimpin memegang tanggungjawab besar dalam menguruskan harta, peluang dan pembangunan negara. Namun, apabila kuasa telah disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan peribadi, rakyat menjadi mangsa. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dijatuhi hukuman penjara 12 bulan dan denda RM2 juta selepas didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan menerima rasuah RM2 juta dari seorang ahli perniagaan pada tahun 2016. Malaysia SPRM membuka 87 kertas siasatan membabitkan kes rasuah di kementerian dari 2022 hingga 26 September. 6 individu termasuk pengarah, bergelar Datuk serta jurutera Jabatan Kerajaan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada Isnin. Mereka dipercayai menerima rasuah melibatkan pengarah sebuah jabatan kerajaan antara 4 yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk membantu siasatan berkaitan rasuah membabitkan 2 projek pembekalan air berjumlah RM44.4 juta. Kesan rasuah bukan sekadar hilangnya wang negara, akan tetapi turut meruntuhkan integriti institusi, melemahkan ekonomi serta menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Rasuah hanya dapat dibanteras apabila pemimpin berani menegakkan kebenaran dan rakyat berani mempertahankan integriti. Negara yang maju dan aman bergantung kepada pemimpin yang bersih dan masyarakat yang menolak amalan rasuah dalam apa jua bentuk. Semoga setiap daripada kita memainkan peranan untuk memastikan amanah negara terus terpelihara. Kita semua mesti memainkan peranan. Integriti adalah benteng utama bagi memastikan pentadbiran negara kekal bersih dan berwibawa. Integriti dijunjung, rasuah dihapus.